Share lu. Share. Tadi dah 3,000 dah. Malam tak ada live. Moderator tak payah mute, tak payah ban. Moderator tak payah mute, tak payah ban. Jangan mute, jangan ban. Kalau scammer tu, kadang-kadang perempuan kan, nak ni PM, itu tak apa. Yang itu boleh ban. Tapi yang lain, tak payah. Biarlah dia orang nak maki sir ke, dia nak kata apa ke, biarkan. Boleh kan Leni, Cepaka Mina? Ramai ni. Tak payah ban, tak payah. Kita bagi can dekat walanon bodoh ni. Pasal tengok macam banyak walanon bodoh dengan geng cium spender. Saya perasan lah. Korang rasa macam mana? Geng walanon bodoh dengan geng cium spender. Ni yang saya nampak lah. Bapa dok live malam ni. Kawan ada kerja boh. Kawan dating. Share lu. Baru nak panas sikit je dah. Tak kita. Come on lah guys. Ini tentang kedaulatan negara tu. Takkanlah korang kompromi. Ya ke? Korang boleh kompromi ke serta dengan korang? Korang sanggup ke kompromi? Kau khianat pada negara tau. Kita rakyat Malaysia, Melayu ke, Cina, India ke, Sabah, Sarawak pun. Kalau kita sokong Anwar ni, bermakna kita pengkhianat negara lah. Kita pengkhianat kepada negara ni. Hilang akal ke kau? Nak penjelasan. Dah minta dalam parlimen. Anwar tak jawab dalam parlimen. Dia kona pergi ke Gaza. Sebab apa? Nak simpati korang ni. Nak dapatkan simpati korang. Macam mana dia gunakan sumuk flotila lah. Mana dia gunakan geng sumuk flotila supaya nampakkan simpati. Supaya rakyat semua simpati dengan Palestin, dengan Gaza. Kita daripada dulu simpati dengan rakyat Palestin, dengan Gaza. Tapi orang lupa. Yang negara ni dah tergadai, orang lupa. Sampai ada setengah-setengah semalam kita visi dalam Telegram Tiwala buat bagi tahu. Bila cakap pasal kedaulatan negara ni, mereka kata kita kena fokus pasal Palestin. Nampak tak? Bodoh. Palestin tu, 1948 dia hilang negara dia. Kita ni hampir hilang negara 1946. Tapi orang Melayu bersatu dapat selamatkan tanah Melayu ni. Sekarang ni tergadai ni. Mana lebih penting? Mana lebih utama sekarang ni? Takkan tak boleh fikir, benak sangat lah tu. Kalau ada yang kata isu Palestin, Gaza ni penting daripada kedaulatan negara, kau bodoh lah. Ni dulu ni, kau nak bebaskan Palestin macam mana kalau negara tergadai, mangkuk? Kau sembang apa? Tak boleh fikir. Baral. Bukan baral, bebal. Anwar Ibrahim dalam parlimen dia bebal ke orang, nampak? Kau tengok Banduan Jenayah Liwat ni, dalam parlimen semalam, dia jawab soalan, dia bebalkan ahli parlimen macam. Pernah korang dengar Perdana Menteri bebalkan dalam parlimen, ahli parlimen? Ahli parlimen dalam parlimen ni dia sama level tau. Buat Imam Sani Hamzan pun yang kita tengok memang tak ada otak tu pun ada law, sama standard dengan Anwar Ibrahim juga tau. Tapi tak adalah bebalkan. Ini jawab Perdana Menteri jawab, bebalkan ahli parlimen macam. Setahu dia lah, Anwar lah bebal. Sebab dia toron, main lubang kunyit. Ya. Mana-mana sokong Anwar Ibrahim, korang semua pengkhianat kepada negara ni. Korang pengkhianat. Korang pengkhianat. Fikirlah. Memang saya nak balun petang ni. Sesi membalun. Minum dulu. So, sambung balik.
Jadi semalam Anwar Ibrahim diberi peluang dalam parlimen, dia tak jawab. Dia tak jawab soalan pembangkang. Dia divert kepada Gaza. Sebab apa? Dia dah ini game dia orang. Jangan percaya, fikir. Mereka dah main naratif Palestin. Gunakan geng sumuk flotilla ni macam saya bagi tahu. Sama ada mereka yang pergi ni tahu dipergunakan ataupun memang tak tahu. Itu saya tak pasti. Tapi ada yang dibayar. Kau jangan nak bohong dengan aku lah. Tu. Jadi mereka ni gunakan dah sumuk flotilla ni seperti rakyat Gaza, Palestin sampai dituduh Brigade 8200 ni. Jebat derhaka dituduh. Padahal mereka lah baruak Israel. Sama ada mereka sedar ataupun tak sedar. Baruak Israel dia orang lah. Jadi supaya kita ni lupa tentang ni penjajahan ala baru ni. Kita lupa ni yang negara ni tergadai ni. Kita lupa dah. Sebab bermain dengan emosi. Orang Melayu lagilah cepat emosi. Kesian. Tapi negara ni. Nampak tak? Macam mana permainan Anwar Ibrahim ni. Jadi semalam dia tak jawab. Dia divert pergi Gaza. Guys. Saya tak minta korang tak sop. Saya minta korang dengar apa orang tua 100 tahun tu cakap. Mahathir Mohamad. Statement negarawan. Yang mana dah terbukti menyelamatkan negara ni. Lawan kuasa-kuasa besar. Tak kenal erti takut. Tak berhenti. Sampai hari ni 100 tahun masih bercakap. Bila Tun Mahathir bagi tahu negara ni dah tergadai oleh kerana perjanjian yang dibuat, betul lah tu. Tapi kalau kita tak nak percaya sekalipun, kita fikirlah. Kita fikir. Kalau kita tak nak percaya sekalipun, kita minta Anwar jawab. Dah semalam Anwar tak jawab. Wak Imam Menteri MITI, Tengku Zafrul. Dia lari semalam. Sehari sebelum, dia baca skrip, dia bagi tahu, jangan hina penjawat awam. Speaker, bapuk tu pula, Joe Bedul ubi kayu, tiba-tiba buat emosi. Semalam, tak datang. Joe Bedul pun tak ada sebelah petang. Geramnya. Kerana soal tidak benarkan celahan. Dengar Karena besok waktu menteri menggulung MITI, bertanyalah, hari ini dengar dulu, balik fikir, ambil pen, ambil kertas, tulis soalan dulu. Oh, maknanya boleh bahas masa bergulung? Boleh. Terima kasih. Supaya terus dengar. Jangan terus melenting, dengar dulu. Silakan menteri. Kita gulung esok. Tan Sri Yang Di-Pertua, setelah berunding selama 5 bulan, bermula pada 6 Mei hingga 17 Oktober. Saya Muhammad, Tuan Yang Di-Pertua, semalam Tan Sri Yang Di-Pertua memberi jaminan menteri akan gulung. Dan kami, semua kita berhak bertanya kepada beliau tentang apa yang dibahaskan pagi tadi oleh Yang Muhammad Tambun. Tapi kenapa menteri tak ada malam Yang Muhammad ada Dewan semalam? Saya dalam Dewan. Saya pun ada dalam Dewan semalam, Yang Muhammad. Ya. Tidak ada perkataan menteri digunakan. Ada. Dia digunakan untuk MITI. MITI akan menjawab. Yang Muhammad. Kalau Yang Muhammad tak setuju nanti, Yang Muhammad boleh buat usul. Teruskan menteri. Datuk Yang Di-Pertua, kalau diberikan peluang, saya ingin jelaskan bahawa Yang Berhormat Menteri... Karena besok waktu menteri menggulung MITI, bertanyalah, hari ini dengar dulu, tidak benarkan celahan, karena besok... Sebab tu saya bagi tahu, Joe Bedul ubi kayu ni. Ini orang-orang baruan Anwar Ibrahim. Sebab tu kita tak payah nak respect dengan speaker Dewan Rakyat ni. Joe Bedul ubi kayu ni, dia budak Anwar Ibrahim. Faham tak? Baruah. Dia memang baruah lah. So sekarang ni mereka dah gadaikan kedaulatan negara ni. Saya tak minta percaya apa saya cakap. Saya just sampaikan korang pergi dengar apa yang Mahathir Mohamad bagi tahu. Hari ni Tun keluarkan video pula dalam podcast. Hari ni pula keluar pula dalam podcast
Check that. Ni saya tunjuk sikit Tajuk Trump penjajahan semula. Ni. Trump penjajahan semula. Lepas habis saya punya live ni, saya nak korang pergi dekat YT, pergi tengok video daripada Tun Mahathir. Apa yang baru berlaku di Malaysia beberapa hari yang lepas ni. Ni baru dalam 7 jam lepas. 7 jam lepas. Kau dengar lebih kurang ada setengah jam apa yang Tun Mahathir sampaikan. Semalam melalui penulisan, hari ni Tun bercakap. Korang dengar. Engkau tak suka Tun Mahathir? Tak apa. Engkau tak minat Tun Mahathir? Tak apa. Engkau dengar apa yang Tun cakap dan fikir. Kalau engkau masih sokong Anwar Ibrahim, kau sokong perjanjian ini, bermakna koranglah sebahagian daripada pengkhianat negara. Kalau korang tahu tetapi korang tak nak involve, koranglah orang-orang yang munafik, yang bersuhabahat, bersekongkol dengan pengkhianatan kepada negara. Sebab evidence ada dah. Nak cakap macam mana? Dan semalam, kalau siapa tengok semalam, Tengku Zafrul tak datang, Joe Bedol tak ada, Lee Chin Tong, Timbalan Menteri MITI, bagi tahu kita dipaksa. Lee Chin Tong bagi tahu Malaysia dipaksa oleh Amerika Syarikat. Apa makna itu guys? Timbalan Menteri bagi tahu kita dipaksa untuk perjanjian ni. Kalau dah dipaksa, makna dia apa? Diugut lah. Ugut kenapa? Ini yang korang diperbodohkan. Ini yang ramai rakyat Malaysia diperbodohkan. Diugut sebab apa? Sebab tarif. Kalau kita tak setuju, US akan naikkan tarif. Guys, ya, ramai daripada kita tak pandai. Saya pun tak pandai. Memang kita tak tahu. Kita bukan orang ekonomi. Betul? Kalau kau doktor pun, kau pun mungkin tak tahu. Kita tak pandai, tapi kita ambil tahulah. Anwar kata, kalau kita tak setuju, tarif akan dinaikkan. Pergi kepada 25%, 30%. Sekarang dapat 19%. Apa tarif ni, guys? Sampai Anwar bagi tahu, kalau tak setuju nanti pekerja akan dibuang. Korang jangan jadi bodoh. Tarif ini, dia beri kesan kepada US, bukan pada kita. Faham tak? Saya pun tak pandai, tapi tarif ini beri kesan kepada US, bukan pada kita. Kalau negara lain boleh lawan, boleh demand, kenapa kita nak menyerah? Fikirlah. Tak betul ke? Negara lain boleh demand, boleh lawan. Kenapa kita nak menyerah? Itu semalam Ahli Parlimen Pembangkang tunjukkan contoh Kemboja. Kenapa Kemboja? Dia deal juga tapi tak ada menyerahkan kedaulatan. Kenapa dengan kita kena serahkan kedaulatan? Kenapa? Pengkhianat. Pengkhianatan kepada negara. Jangan percayalah guys, fikirlah guys. Jangan jadi macam Walano lah, jangan jadi macam Harun. Ini geng-geng, jangan jadi macam, ke korang macam dia orang? Korang ni memang macam Harun ya? Macam Harun, Wan Hadi. Betul ke? Ya Allah. Itu idola korang. Harun. Tak tahu lah. Kalau macam gitu, kalau itu idola korang, saya tak boleh cakap apa lah. Minta maaf lah. Tak guna lah cakap, sia-sia lah cakap. Maknanya kalau idola korang Harun, Wan Hadi ni semua, kau masukkan kepala lubang jamban, kau flash pun tak jadi apa lah. Minta maaf lah, sorry lah. Dah tak boleh. Gone lah, gone case lah. But, kepada rakyat yang nak berfikir, yang sayang pada negara ni, kena berfikir. Baca kenyataan Tun Mahathir. Dengar apa yang Tun cakap. Guys, kerana pen sebatang, kerana dapat naik kereta, the beast, macam istana, kedaulatan negara tergadai macam tu je. Dan ramai orang tak tahu siapa yang buat perjanjian ni. Kita dah borak dalam Telegram Timbal Abot 2 hari, malam pun kita borak. Razia, Datuk Ron, Hamid, Sekundo dan rakan-rakan lain.
Siapa yang buat perjanjian tu? Tim Malabot, siapa yang buat perjanjian tu? Trump yang buat ke ataupun Anwar yang buat? Siapa yang buat perjanjian tu? IMF. IMF yang buat perjanjian tu. Mereka yang buat. Sebab segala perniagaan ini dikawal oleh Zionis. US ni, dia US lah. Presiden US lah. Tetapi yang kontrol US ni Zionis. Perjanjian ni IMF yang buat. Itu sebab kenapa semalam keluar kenyataan bahawa KWSP dinaikkan kepada 70 tahun dah. Bank Dunia saran umur pengeluaran duit KWSP bermula 65 tahun. Bank Dunia. Kawan Anwar Ibrahim. So macam mana kalau nak kata Anwar bukan baruah? Sebab itulah saya menang mahkamah. Sebab itu aku menang mahkamah. Sebab dia memang baruah. Oh, tak apalah. Kita 65 tahun pun tak apalah. Jangan jadi bodoh lah. Tahulah korang ni walanon, tapi takkanlah benak sangat. Kan betul ke? Bodoh sangatlah tu. Ini penjajahan ala baru, guys. Kena bangkit melawan. Setiap rakyat Malaysia ni kena bangkit melawan. Korang, kita tak boleh biarkan benda ni. Rakyat kena bersuara, rakyat kena cakap, rakyat kena bangkit lawan. No mercy. No mercy. Buka mata lah. Tapi macam saya cakap lah, jangan percaya saya cakap, fikirlah. Nak menyelamatkan negara ni, tanggungjawab kita semua, bukan seseorang je. Bukan Tun Mahathir, bukan Ali. Kita semua. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak. Semua. Masuklah gaja-gaja. Tapi kita kena gerak lah. Masing-masing main peranan masing-masing. Gaja-gaja peranan mereka. Ahli parlimen peranan mereka. Orang politik peranan mereka. Kita, rakyat ni, takkan kita diam je. Takkan kita buat bodoh je. Kena bersuara. Lawan. Dengan bijaksana. Jangan takut, guys. Ini sebab tu saya cakap. Saya tak ada parti. Ini bukan tentang parti, tak. Ini tentang menyelamatkan negara. Ni negara ni. Kita semua sama lah. Ni ada 3,500. Mungkin 500 orang je ahli parti. 3,000 bukan ahli parti, rakyat. So tugas kita nak selamatkan negara ni. Termasuklah walanon. Melainkan kau memang nak jadi pengkhianat. Sama-sama nak bersubahat. Aduh. Dah lah, saya tak tahu lah. Inilah Tun Mahathir bagi tahu kan. Rakyat Malaysia ni dia lain sikit lah. Dia mungkin tak kisah lah. Dia tak kisah. Sebab mungkin dia hidup hari ni, dia rasa, oh dia okey. Dia rasa tak ada masalah pada dia. Ya, ada sikit-sikit. And then dia dimomokkan bahawa jangan bimbang. Dan ada setengah pula dimomokkan. Kita kena perjuangkan Palestin. Kita tak pernah berhenti perjuangkan Palestin. Tapi kalau negara ni dah hilang, kau nak berjuang apa benda? Termasuklah ni geng-geng air zaman ke, Panji Hitam ke. Sama, kita semua sama. Keutamaan kita ni, jihad kita ni selamatkan negara. Jihad kita selamatkan negara ni dulu. Macam mana nak bebaskan Palestin kalau negara ni tergadai? Macam mana? Bumi dipijak milik orang. Macam mana engkau cerita ni? Hari ni kena bersuara lah. Mereka memang ugut. Seperti mana tempoh hari kena tangkap. Cuba nak inaya, nak sosma tak jadi. Sekarang ni dalam perancangan mereka. Nak letak dadah, nak ambil cap jari, kaitkan dengan dadah supaya boleh ditahan macam mana Yusof Rota, dihukum dalam penjara. So kalau mereka perangkap dadah di rumah dengan suami, dengan Mami Onang kena tangkap.
Anak-anak akan dihantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka punya kepala otak ni betul-betul memang jahat gila lah. Jahat. Sebab mereka rasa bahawa macam dah tak ada hari esok dah. Mereka akan hidup selama-lamanya. Mereka akan berkuasa selama-lamanya. Ini perangai mereka. Sama macam Zionis. Sama guys. Kau tengok kan video yang Anwar berlari. Semalam Anwar tunjuk dia berlari. Betul tak? Korang tengok tak tengok? Video yang Anwar berlari tu lah. Nak bagi tahu Anwar ni Zionis. Saya nak bagi tahu lah Saya cakap tadi korang pergi cek keturunan Anwar Ibrahim. Kau pergi tengok keturunan Anwar Ibrahim daripada mana. Kau pergi cari. Siapa rajin pergi cari. Kalau yang pandai pergi cari susu galuh Anwar Ibrahim ni. Pergi cari susu galuh Anwar Ibrahim. Kau tahu kan perkuburan Yahudi dekat Pulau Pinang tu? Kan ada perkuburan Yahudi kat Pulau Pinang tu. Perkuburan Yahudi kat Pulau Pinang tu. Kau pergi cari. Kau akan jumpa lah. Kau akan dapat jawapan lah. Sebab tu perangai sama. Kau tengok kan video yang Anwar berlari tu. Dua orang je. Dia dengan Setan Yahoo je berlari. Mana ada orang lain berlari? Susu galuh Tun. Takkanlah bodoh sangat Walanon boleh tanya pula susu galuh Tun. Dah tentulah bapak dia Yaman. Itu pasal Zahid minta settle tepi Saman, bodoh. Susu galuh mak dia pula tu. Wan Tempawan tu. Keturunan bangsawan negeri Kedah. Bukan macam korang Walanon, bodoh. Aku keturunan baik-baik lah. Baka baik-baik. Melayu asli. Melayu asli. Bukan keturunan cium spender. Faham? Keturunan cium spender tu ada. Aku bukan. Aku Melayu asli. Wan. Kelantan. Okey. Guys. Dalam keadaan hari ni, dalam keadaan kritikal ni, mereka akan ugut kita. Macam sekena lah. Semalam. Wartawan pula kena ugut. Wartawan utusan Malaysia diugut oleh Nga Komeng. Menteri DAP. Menteri yang resis ni. Saya yakin ramai dah tengok video tu, tapi saya nak bagi tunjuk lagi sekali supaya korang faham. Ni mereka akan ugut apa saja. Menteri DAP ugut wartawan kerana soal penggunaan bahasa Melayu. I will hold utusan. I will call your chief editors. This is Visit Malaysia year, tahun 20. Okay, you have to learn how to come out from your comfort zone. Ini target kita adalah pelancong dari seluruh dunia. Sekiranya kita tidak dapat menguasai bahasa Inggeris, so that we must make sure that every tourist come here, we have a sense of belonging. Okay, kita menghormati bahasa kebangsaan sudah tentunya. So saya harap saudara, jangan jadikan ini satu isu. Which media you come from? Utusan Malaysia. I will remember, I will call your chief editors. I don't want you to come here and highlight the thing, you spoil the entire thing. I will hold utusan, I will call your chief editors. Alright, because this is national interest. Astaghfirullahaladzim. Itu pun saya tahulah. Guys, saya sangat sedih dan kecewa dengan DAP kan. Tapi inilah yang Walanon bodoh bagi tahu. Termasuklah dalam perbicaraan Saman Tun Mahathir. Adakah pindaan perlembagaan dibuat? Dia tak payah pindah perlembagaan. Ni salah satulah contoh.